Selamat pagi tuan-tuan perempuan, David sini ya. Okey, nak kongsikan satu tips kat korang lah. Selalu pun saya bagi kongsi tips ini. Okey, sebab ramai duk terkena. Semalam pun ada orang bagi tahu call cakap dia kena juga. Okey, bila kita nak apply pinjaman di TikTok, social media mana-mana ke, Facebook ke, sama juga. Ingatkan, bila orang itu dah start minta deposit ke hampa, sekupang pun hang terus blok. Okey, sebab kita nak buat apply pinjaman tak perlu bayar walaupun apa-apa duit tau. Walaupun 1 sen pun tak perlu bayar. So yang orang tu dah start minta pada 1 sen tu terus blok. Tak mau pergi bagi dia pukau-pukau masuk. Kalau tak ada, hampa masih check lagi, dia akan pukau-pukau nanti hang masuk otak ni, akan back in bagi dia, Lepas tu last baru tahu hang kena scam. So ingatkan, okay? Ingatkan David. Saya duk ajar apa ni, tak pinjam dengan David tak apa. Janji ada apa-apa hal yang scam boleh bagi tahu saya. Saya akan buat konten, sharekan info ini. Okey, saya adalah pinjaman berlesen di Pulau Pinang. Okey, kedai pejabat ada tetap. Kalau hampa nak apply pun boleh. Bawah sini butang biru boleh tekan dan apply. Okey ya, guys. Bye bye.